Penyokong sendiri memanglah. Bila kamu berucap depan penyokong kamu sendiri, Dato' Sri Anwar Ibrahim, oh kita bubarlah. Apa takut? Dia penakut. Mula-mula itu hari dia kata ada berita lah, kata untuk pembubaran Don Johor ni pada 20 hari bulan Jun lah, macam itu, 24 hari bulan ke apa kan. Tapi tiba-tiba apa hari ni pula Don Bobo pula dah, Don Johor dibubar. So maksudnya kalau don lain tak dibubar dalam masa seminggu dua ini, iaitu Don Negeri Sembilan dengan Don Melaka tidak dibubar, maksud kita pergi Johor dululah. So mungkin itu yang mereka nak tau. Saya cadangkan itu lagi supaya alang-alang kita bubar Don Johor ni, bubarlah sekali Don Negeri Sembilan dengan Don Melaka tu. Lepas itu yang Perlis tu pun kan, sebab Perlis itu hari MB Perlis cakap, dia kata kalau dah kecoh-kecoh sangat macam itulah, lebih kurang lah dia bubar je Don Perlis. So saya ingat apa kata untuk jimatkan kos berkempen, kos SPR, so kita bubar je lah semua, betul tak? Kita bubar Don 3 Don ni campur Perlis 4 Don dalam minggu ni mati besar ni semua. Dan saya itu hari, saya ingat bulan lepas dalam ucapan saya dekat mana saya tak ingat, Penang ke Kedah ke dekat Perak saya tak ingat, saya yang cadangkan supaya alang-alang bubar sekali harum semualah dengan PRU semua. Ingat saya kata alang-alang nak bubar ni 3-4 Don ni bubar sekali dengan PRU terus. Lepas itu Anwar Ibrahim berucap, dia menggelabah ataupun dia entah apa tak tahulah, dia menggelitik ke ataupun goyang ke apa, beria-ria dia berucap. Ingat tak Anwar Ibrahim cakap, ni kalau ini sangat, kalau itu sangat, lepas tu nanti aku bubar lah semua. Tapi dia sembang je, saya dah cakap. Anwar Ibrahim tak berani punya kan, saya dah cakap dalam live. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, saya tahu kamu sembang aje. Kalau kamu kalau Datuk Seri bubar lah PRU sekali dengan Don ni kan dalam tempoh seminggu dua ini, memang orang kata barulah saya nak cakap tabik tu tak tabik lah, tapi saya okey lah, mungkin saya terfikir okey lah, mungkin PMX ni dia tak penakut lah kan, dia apa orang kata tak sembang kencang. Tapi selagi dia tak berani bubar, maksudnya PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu ni sembang kencang aje, penakut lah kan, cakap aja, berucap depan penyokong sendiri memanglah. Bila kamu berucap depan penyokong kamu sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita bubarlah. Apa takut? Dia penakut. Dia takut, dia mesti takutnya.